Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang saya hormati, seterusnya rakan-rakan sekalian. Berdirinya saya pada hari yang penuh bermakna ini untuk menyampaikan pidato yang bertajuk penghayatan 3 prinsip rukun negara tonggak Malaysia Madani. Hadirin yang dihormati, selepas peristiwa 13 Mei 1969, negara kita menyadari bahawa perbedaan ialah kunci kepada keamanan dan kemajuan. Oleh itu, pada 31 Ogos 1970, rukun negara telah diisytiharkan sebagai ideologi kebangsaan bagi membentuk masyarakat bersatu padu, adil dan harmoni. Walaupun sudah lebih 5 dekad berlalu, rukun negara masih kekal relevan dan menjadi panduan kepada setiap rakyat Malaysia. Pada hari ini, saya akan menghuraikan 3 prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan. Hadirin sekalian, prinsip pertama ialah kepercayaan pada Tuhan. Prinsip ini menjadi asas kepada pembentukan insan yang berakhlak mulia dan berintegriti. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai agama dan kepercayaan, kita diajar supaya saling menghormati antara satu sama lain. Kehidupan yang aman hanya dapat dicapai apabila setiap individu mengamalkan nilai-nilai murni seperti jujur, amanah, bertanggungjawab dan saling membantu. Sebagai pelajar, penghayatan prinsip ini boleh dibuktikan melalui sikap menghormati guru, mematuhi badan sekolah, menjauhi gejala buli, tidak menipu ketika peperiksaan, serta sentiasa berbuat baik pada rakan-rakan tanpa membela kaum atau agama. Apabila nilai-nilai ini diamalkan, sekolah akan menjadi tempat yang selamat, harmoni dan kondusif untuk menuntut ilmu. Hadirin yang dihormati, prinsip kedua ialah kesetiaan pada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan yang menjadi lambang perpaduan dan kestabilan negara. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita hendaklah menghormati institusi yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu serta sentiasa taat pada undang-undang negara. Semangat patriotisme tidak semestinya ditunjukkan di medan perjuangan. Sebaliknya, kita boleh memupuk rasa cinta akan negara melalui perkara-perkara yang mudah seperti menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat, menghormati jalur gemilang, memelihara kemuliaan awam, serta menjaga kebersihan persekitaran dan menggunakan media sosial secara berkhidmat supaya nama baik negara sentiasa terpelihara. Hadirin sekalian, prinsip ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, adab dan budi bahasa merupakan jambatan yang menghubungkan rakyat daripada berbagai kaum, agama dan kepercayaan. Kesopanan bukan sahaja ditunjukkan melalui tutur kata yang lembut, malah melalui tingkah laku yang menghormati orang lain. Hadirin yang saya hormati, jelaslah bahawa tiga-tiga prinsip rukun negara ini saling melengkapi dalam membentuk rakyat Malaysia yang beriman dan berakhlak mulia. Sekiranya setiap rakyat menghayati prinsip ini, nescaya keamanan negara akan terus terpelihara, persatuan akan semakin kukuh dan kemajuan negara dapat dinikmati oleh semua. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyeru kepada diri saya sendiri dan seluruh warga sekolah agar kita bukan sahaja menghafal rukun negara, tetapi kita mengamalkannya dan setiap tindakan dan keputusan yang kita lakukan. Ingatlah, kemajuan sesebuah negara terletak pada rakyat yang bersatu padu. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Marilah kita bersama-sama menjadikan rukun negara sebagai panduan hidup demi membina Malaysia yang lebih aman dan sejahtera. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.